Okey, next saya nak letakkan CPU processor dekat motherboard. Okey, jangan tersalah pasang dia punya arrow dekat atas sini, and then dia punya arrow dekat CPU pun dekat atas sini. Kena sama. Kalau tak sama, memang boleh rosak lah CPU dia. Okey, bismillah. Okey, nice, and then kita klik sahaja. Dia dah masuk tu, kita klik sahaja. Okey, settle untuk pasang CPU. Okay guys, PC kita ni dah siap pasang. So macam ni dah rupa dekat dalam video dah siap pasang semua. Motherboard, CPU, RAM, storage dan power supply. Okay, di sini pun dah lengkap. Walaupun kat dalam dia nampak serabut sikit, tapi tak mengapa sebab ini sahaja PC office yang okey lah kalau nak guna untuk buat kerja office tu. Okay, jom saya nak format PC ni. Kita nak tahu PC ni hidup ke tidak. Let's go. Jom saya nak pasang, kita tengok hidup ataupun tidak PC ni. Let's go guys. Okey, ada lampu indikator, CPU, pusing kipas belakang pun pusing. Okey, yang kedua kita nak tahu ada ke tak display dekat PC. Okey, HDMI, and then kita punya rahsia kod dekat sini lah. Okey, jadi PC ni pun dah siap ada display sekali. Memang dah hidup, memang betul pemasangan. Okey, yang mana nak dapatkan PC Office set 11399 boleh sahaja contact di bawah tag. Okey, kita jumpa di next video. Bye bye guys.